Alright, so topik kita hari ni berkenaan dengan mana nak cari songkok murah yang bajet yang tak akan menipiskan poket korang. So macam tadi Wan dah share ada lebih kurang 4 tempat yang korang boleh cari untuk musim perayaan nanti, iaitu songkok mana korang boleh dapatkan murah. So macam tadi Wan dah share 4, so sekarang Wan nak share lagi 2. Kat mana tempat yang korang boleh cari dan selalunya orang cari untuk dalam mencari topi bahagia pula dalam songkok bajet ni. So sekarang kat mana yang korang boleh cari, kat mana? Antara tempat yang akan ada dalam masa terdekat ni, sebelum nak raya dan bulan puasa ni, korang boleh cari juga di Bazar Ramadan dan ada juga di uptown ataupun downtown yang ada di sekitar korang. So memang harga semuanya di bawah RM25. So korang jangan risau sebab memang harga sangat-sangat berpatutan. Kalau korang bernasib baik, ada juga yang dapat bawah RM10, tapi macam bawah RM10 tu selalunya macam kanak-kanak. So korang mungkin dapat dalam RM15 atau RM20. Alright, so itu antara tempat yang juga korang boleh cari, iaitu antara di Bazar Ramadan ataupun di uptown ataupun downtown yang ada di sekeliling korang. Alright, so kalau korang nak share tempat mana yang korang selalu cari songkok yang murah. Alright, terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan Iwan daripada pukul 8 sampai ke pukul 11 sekarang ni di My Campus CM, sebab Iwan dah share macam-macam tempat untuk korang boleh carikan songkok dalam harga yang bajet. Itu mungkin korang boleh cari dalam bawah 30 ataupun bawah 25 kan. Kalau korang bernasib baik, korang boleh dapat lagi bawah RM10 selalunya yang ada. Macam contoh Iwan cakap tadi, korang boleh cari di Tesco,